Ha? Kau lapar? Lapar gepuk. Lapar Ayam gepuk apa tu? gepuk kan. Ayam gepuk. Puasa ayam gepuk kita orang nanti kita bagi Farah juga. So Indah Farah, our guest untuk episod yang seterusnya. Aku rasa aku salah placement ni. Okay, tak apa dah. So, session kali ni macam mana Farah? Session kali ni okey tak? Okey, walaupun kita semua banyak melalut. Banyak juga ah. Banyak sebenarnya. Banyak. Banyak melalut. Episod ni paling lama kan? Tak nak kata paling lama tak Sebab tak juga. edit lagi tapi. Ya ke? Okay. Paling lama jugalah. So, itu dia our lady boss. Lady boss. Betul lah. Lady boss Betul kita. lah, boss lah. Yeay. Dia akan keluar masa beginning and end. Banyak kerja Oh, ya ke? Dia akan keluar waktu vlog. Yeah. So perkongsian dengan Farah hari ni agak best juga sebenarnya sebab dia mengetengahkan isu mental illness yang agak jarang orang nak cerita. Tapi banyak orang melalui benda tu. Ya. Semoga perkongsian tu bagi orang yang tengok pun bersemangat. Ya, betul. So Farah, ucapan sikit untuk penonton vlog PRH ni. So good luck hidup korang. Good luck hidup. Good luck hidup. Semoga hari-hari korang tak hitam putih. Okay, faham. Tak ada nak suruh follow social media ke apa ke? Jangan lupa follow. Tak ada, kali ni ini aku yang edit. Tak ada yang itu tak ada. Boleh tunjuk ke? Boleh. Aku je yang penat. Follow korang. Follow podcast ni. Bawah ni. Atas ni. Astag pula. FRAHAINT. Atas ni tak? Dia kena ada. Inilah nak besar. Oi, mapak ah. Dia minta lebih pula. Aku tadi suruh bawah aje. Editor suruh edit bawah aje. Dia nak minta besar-besar pula. Aduh. Aisyah menemani aku hari ni. Thank you Farah. Thank you Farah datang sebab jadi guest. sudi berkongsi dengan kita orang pengalaman kau. Kita harapkan pengalaman ni dapat bagi inspirasi dengan orang. Ada rezeki kita akan Jumpa lagi. Tapi tak best lah kalau tu klise sangat kan. Kalau korang nak Farah get back pula. Sorry. Kalau korang nak Farah Datang kembali ke dalam podcast ni, korang boleh komen dekat bawah, like, share video ni ramai-ramai. So lah dia datang lagi. Ya, so datang lagi. Best Kalau buat video ni campur video podcast yang ada Farah nanti dapat sampai 100 like ke ataupun 1000 view ke, kita akan try bawa Farah balik. So guys, like, comment and share video ni dan juga tengok video podcast nanti. Kalau sampai 1000 view dan juga 100 like, kita akan bawa Farah balik. Topik kemudian maybe lagi bagus. Korang nak Farah tak? Sabut tekan je. Yes, tekan je guys. Boss lady cakap tekan je. Tekan je. Ramai lagi akan datang. Yes. So, itu saja daripada kita orang. Kak suara nama artis. Kita orang tak cakap tak cakap. Lady boss yang cakap. So, itu saja daripada kita orang. Jumpa in the next vlog kita. So, bye-bye. Bye-bye.